Hai, Assalamualaikum. Video kali ni saya nak tunjuk macam mana cara kami set up Facebook IG AI Auto Reply Comment Automation. Apa tu? Maksudnya, bila ada orang komen dekat kita punya Facebook ataupun kita punya IG kan, nanti ada AI yang akan bantu kita reply komen tersebut. Yang lagi best kan, kalau AI tu detect orang tu komen, dia berminat dengan kita punya produk. Dia nak beli ke, dia tanya harga ke, nanti AI ni sendiri akan pergi DM orang tu. Bila dia DM, nanti orang tu reply. So, AI ni akan terus sambung lah. Terus reply orang tu. Okay. So, macam mana nak set up? Saya akan tunjukkan. Pertama sekali, kena masuk website high level. And then, dekat menu belah kiri ni, tekan saja automation. Okay. So, dia akan keluar paparan macam saya ni lah. Okay. Yang ni, 3 ni adalah folder yang kami dah createkan untuk anda. Anda perlu klik dekat marketing workflow. So, dalam folder marketing workflow ni ada 4 workflow yang kami dah set up kan. Okay, ada Facebook comment, Facebook direct, IG comment dan juga IG direct. So, basically ada 2 platform lah macam yang saya cakap tadi, iaitu Facebook dan IG. So, dalam video ni saya akan tunjukkan satu platform saja, which is Facebook. Sebenarnya setting nak buat ni sama je. Kat IG pun boleh buat benda yang sama. So, buka yang satu ni. Saya akan tunjuk. Okay, atas kali ni kita ada new trigger lah. So, atas ni dipanggil trigger. Trigger ni kita pilih Facebook comment on post. Ni kalau nak Facebook. Kalau nak buat IG, tekanlah Instagram. Nanti dia akan keluar comment on post. Pilih yang tu. Okay. And then dekat bahagian filter ni, kita kena select kita punya page yang kita nak ada AI. Kita nak aktifkan AI dekat page tu. Macam kalau setengah orang dia ada page banyak. Jadi dia akan keluar list banyak lah dekat sini. Tapi dekat sini, klien ni ada satu saja. So, kita pilih satu saja. Okay. And then, untuk post type ni boleh pilih publish post. Bermaksud, ni lah yang kita publish lah. Kalau nak custom, kita fokus untuk publish lah. Okay, selalunya kita akan buat publish. So, contoh kalau you guys ada preference, macam nak certain post saja kan, tak nak semua post, boleh tekan saja kan. Nanti dia akan keluar post, post is, nanti select lah nak posting yang mana satu. Tapi kalau tak nak, kalau you guys tak nak ada select spesifik ni kan, just biar saja sampai sini publish post. Okay, and then save trigger, settle dekat situ. Okay, settle untuk trigger. Next, kita go ke bawah. Kita akan tambah action analyze comment. Okay, analyze comment ni untuk apa? Untuk buat kita tahu jenis komen. Sebab dekat sini, dekat MySentry, kita akan buat 2 kategori lah. Okay, kita akan buat kategori general engagement dan juga buying signal. Apa tu? Pertama sekali, general engagement ni untuk kalau customer tu dia reply dekat kita punya post ni, dia just nak engage saja. Dia tak ada niat nak membeli pun. Okay, ni antara contoh chat lah yang bot ni akan detect sebagai general engagement. And then yang kedua, buying signal. Contohnya orang komen, dia tanya harga, lokasi kat mana. So, itu dikira sebagai buying signal. Nanti robot ni akan analyze dan juga dia akan buat conclusion. Komen ni kategori yang mana satu. Okay. Itu untuk analyze comment. And then yang ketiga adalah condition. Lepas kita dah analyze macam tadi, kita ada 2 kategori. So, kita kena buat condition, general engagement dan juga buying signal. Nah, ni tak ada apa, boleh tinggalkan. So, under general engagement ni optional sajalah kalau nak letak tag. Kalau tak nak, tak apa, boleh biarkan. Okay. So, saya explain dulu untuk general engagement. Untuk general engagement ni, kami ada letak, inilah GPT Power by OpenAI. Okay. So, bawah GPT Powered by OpenAI ni, untuk kita letak prompt. Kita nak AI ni reply macam mana dekat posting tersebut. Okay, saya besarkan sikit. Saya tunjuk contoh dekat sini. Kat sini kita akan prompt lah. Kita nak dia reply macam mana. Kita akan letak rule dekat sini. Ni contoh. Jawab bahasa Melayu, guna emoji. Jangan jawab macam robot dan sebagainya. Okay, boleh letak dekat sini.
And then once kita dah prompt dekat sini, wajib letak respond on comment. Ataupun reply in comment. Okay. Kalau tak letak benda ni, AI takkan generate output. Dia cuma akan cari maklumat, tapi dia tak boleh nak respon. So kita kena ada reply in comment ni. Wajib ya. Okay. So untuk dekat sini kami letak custom value ChatGPT respond. Yang ni untuk apa? Yang ni untuk chatbot tadi dia akan respon random lah. Dia akan cari jawapan dia based on kita punya prompt tadi. Okay. Tapi kalau anda ada specific comment yang anda nak chatbot ni reply, anda tak nak dia reply random, anda nak dia spesifik, saya akan tunjukkan dekat buying signal ni. Sebab buying signal ni kami buat macam tu lah. Kami buat dia reply spesifik. Okay, saya explain sikit untuk buying signal ni. Add tag sama. And then kita letak respon terus. Dia tak ada letak prompt, terus letak. Bila kita tahu je komen tu dia berminat kan, kita terus hantar. Contohnya saya PM ya, ataupun boleh letak nombor terus. Sebab setengah orang ni dia nak chatbot ni terus PM dia dekat WhatsApp. So boleh saja letak nombor, tak ada masalah. Yang ni kami letak untuk minta dia chat PM sebabnya kami nak AI tu akan auto DM dia. So untuk next step dekat bawah ni, kita akan letak Facebook Interactive Messenger. Yang ni optional. Macam saya cakap tadi, yang kita nak AI ni bila dia detect orang tu berminat, dia akan terus reply komen dan akan terus DM. So inilah function Interactive Messenger ni untuk AI DM orang tersebut. So dia akan hantarlah message ni, kita letakkan message apa yang nak AI tu hantar. Okay. Itu saja untuk Facebook komen. Simple saja. Dan jangan lupa publish. Kalau tak publish, benda ni takkan berjalan. Okay, itu saja untuk Facebook komen. Saya akan teruskan dengan Facebook Direct PM, which is kita nak set up prompt. Bila AI tu dah DM orang tu, mestilah kena ada prompt kan? Kalau tak ada prompt, macam mana dia nak respon? So, dekat workflow kedua lah, kita akan letak prompt tersebut. Okay. So, dekat trigger atas ni, apa yang kita pilih? Kita pilih customer reply. Customer reply. Dekat filter, reply channel mana? Channel Facebook. Kalau tak nak Facebook, boleh pilih lah. Boleh tekan saja Instagram. So, ada Instagram kat sini. Boleh pilih. Sebab yang ni workflow Facebook kan. So, kita akan fokus kepada Facebook. Okay. And then, bawah ni boleh turun. Tag ni optional saja. Kalau nak, letak. Kalau tak nak, tak boleh letak, tak apa. Ini yang paling penting. Conversation AI. Di mana dekat sini kita akan letak prompting. So, bila kita klik saja trigger, dia akan keluar kotak-kotak macam ni. Kotak personality, additional instruction dan question. Okay. So, saya go through untuk personality. Untuk personality ni, kena letak tentang robot tu. Kita nak robot ni buat apa. Kita bagi tahulah nama dia apa, tugas dia kena buat apa. Okay. And then kena bagi tahu jugalah dia punya mungkin dia ni cara jawab dia macam mana kan. Okay. Itu untuk personality. Untuk additional instruction ni pun kena letak juga. Dekat sini lebih detail lah kita nak letak. Contohnya kita nak AI tu jawab dalam bahasa apa, dia jawab pendek ke, jawab panjang. Yang ni adalah rules kepada bot tu. Kita nak bagi rules dekat dia supaya dia tak meliar. Okay. And then untuk question ni adalah info business, info service, info produk. Okay. Dekat sini lah kita nak letak lokasi, kita nak letak working hours, kita nak letak harga, info produk, semua dekat sini. So nanti bila orang tanya, AI akan cari maklumat dekat dalam question ni. Okay. FAQ pun boleh letak. Cumanya dekat bahagian question ni, dia ada limited lah. Dia ada 300 perkataan saja yang boleh muat. Jadi kena pandai pilih lah dan kena pandai compress dekat sini. Okay. And then boleh go ke bawah. Okay, untuk setting ni follow saja kita. Follow saja channel Facebook, skip apa semua, and then tekan save action. Okay. Itu saja.